Selamat datang ke saluran Gurau Gempa. Rendang saya tak pandai sangat lah masak. Rendang susah tak? Susah. Lama? Nak ajar Bella lah masak rendang. Boleh. Kena dimakan vitamin sebab Kita awal tak lebih. Saya ajar rumah saya masak rendang. Mandi. Ini nombor 3, 2 tahun. Nombor 1 umur. Ya, apa sibuk main handphone je. Banyak beg Wabi makan apa tu? Makan handphone nanti. apa? Nak? Lemang. Nak makan? Lemang. Lemang Lemang rendang. lagi. Buka mulut cepat lah. Lemang daripada Mahal. Ni dah. Satu nombor 2. Korang. Wabi nak suap korang ni. Orang bagi. Nasi pinggan. Dia kongsi pinggan. Dia daripada Kongsi kecil kehidupan, daripada kongsi kecil. air. Dia dah masih tadi. Air. Masa Kevin, Sadi datang Kecil ke? awal dia main ikut. Baby Berapa tahun masih baby? Baru berapa bulan dia kamu tu? 6 bulan. Dia ikut dengan Rabuya Umi. Umi yang jaga dia tu. Masa kempen. Tahun. Kan 2018 bukan 20... Juga pula awal-awal dah Bukan buat. korang. Kita doakan dalam kongsi. Masa kita orang kempen tu tadi, Umi jaga dia. Cikkan Tak lagi. lama lagi nampak meriah lagi. Kita orang sama makan penyet. Sedap Wabi kopi. yang blok. Tepi. Tepi nak wabi. Nak kopi? Oh terlupa dah dapat suruh kopi. Rumah Banana Man. Banana Man? Sedap tak ada rasa. Banana Man? Banana Man. Korang kenal Banana Man? Betul. Yang cuma kenalkan dia daripada kopi 434. Rumah Banana Man. Dia suka minuman yang manis. Boleh dengan tepi-tepi. Muda lagi tu. Dah tua jadi pahit. Nampak? Dah tua dah tak boleh minum mana tadi. Situ semua. Aku pun dah tak minum mana-mana sekarang lah. Lemang. Kongsi apa lagi korang? Bella actually dah makan. Sedap makan lagi. Abang tak bungkus. Ni lah dia ni. Boleh bungkus tu. Bahaya. Sama kipas ni. Hilang diet semua. Nasi bungkus kan. Tengok ni, ni tak makan. Pagi tadi makan sikit. Ni makan sikit. Badan. Daya. Belajar. Yalah. Daya. Semua orang yang lain tengok dia makan tak habis. Nadim, tadi tak Nak makan. fokus nak. Tanya siapa? Ambil tanya siapa? Alhamdulillah. Kenapa ni ikut Malam ni pergi yang kasih buka sikit? je. Yang tu 2,5? Tak. Mana? Apa dia? Tak, yang ketiga. Tu ada 5. 245. Kita kumpulkan sana. Ada lagi 5. Oh, satu tempat 5. Cinta. Cinta. Ada macam dekat. Cinta. Kadang-kadang kita letak masa semalam masa tempat dia jauh lah. Betul kapal pecah sini sini jaga sepadan ni. Senang lah. Gila kata. Oh, ingat sebab tak makan. Nak lapar gitu. Lama juga. Barang utama kan, dia orang pun tak nak banyak. Sebab hari utama ni semua potong. Pertama program kita yang duduk potong tu melapang. Bella nak melapar? Boleh ke? Boleh lah. Actually dah ready untuk tu. Kita buat apa ni yang dulu? Rasa lama juga yang melapar. Itulah. Kita orang yang dah biasa melapar pun rasa macam lengoh ke Tahu tak lagi apa? orang baru. Tengok tangan dia, tengok badan tak? Oh, ada backup. Ikut tak? Ikut. Macam pisau kan. Betul. Melapar. Tapi semalam sekejap. Dia tengah syok makan kau boleh rekod. Mana lah dia? Makan. Boleh lah. Saya orang merajuk. Jangan kena saya. Ni okey je. Semalam jam tau. Ha? Sebab dia tidur dia tak tahu. Tu saya tidur. Bella keluarkan kepala kat tingkap tu. Saya tengok kereta banyak kan. Orang lain sedang senyum. Tak pernah accident tu. Selalu naik flight. Oh macam tu. Tapi semalam memang bila saya bangun tengok tak bergerak lah tidur dia. Sebelum stres Kita lagi dah tidur. berhenti banyak kali kejap. Tapi tadi daripada dulu macam tu. Daripada zaman menteri macam tu. Betul. Saya dalam kereta ni Dia masuk kereta auto tidur. Lepas tu dia tadi sampai. Tak baca Bella tak sampai hati. Bella tahu Jack cry. Bella tak nak dia mengantuk. Jack berhenti dia pergi makan. Berhenti dia pergi makan. Jack nanti kasih apa-apa jadi DJ sekejap lama. Tak apa Bella play je lagu apa-apa. Dulu jadi macam tu kalau program tadi kita orang ada je di mana di mana.
Tapi dalam fan tak tidur. Itu sebab you kacau kalau tak lagi tidur. Kalau kita main tu, osok. Kalau dia galak, dia apa? Dia jangan tidur kat flight. Okey. Ada macam tu. Tak ada. Dia dulu masuk kereta, hilang tu dah tidur. Macam mana dia boleh macam dia boleh break ni? Sebab tu sentiasa bertenaga. Itulah taktik dia. Dia lah kerja tak tenaga lah. Nak bandingkan. Tenaga. Sama ni pun sama. Tak sebab dia sakit. Kalau nak cakap dengan dia dulu, cakap kat luar je. Jangan cakap dengan kita. Dah memang takkan cakap punya. Kita dah tahu tidur lah. Saya berbual apa, tak payah. Dia je lah tidur. Dia pun bukan, dah. Tidur lah. Yang Jack tak tahu masuk Negeri Sembilan lah apa. Oh, it's cute. Bro, banana pen. Asyik lucu. Ambil gambar kat mana? Sini nampak ada luar sikit. Ada adik. Dari sini. Ambil depan sana. Jangan semua penuh. Dia luar lagi cantik. Dia keluar. Abang saya takut. Honor. Road to glory. Rezeki lah. Ada, jom. Ambil gambar. Okay, sorry lah. Jangan Sudah pinjam anak nak sekolah. kita naik basikal yang ini je lah. Hai, mana boleh ngelat. Banyak baju sampai baru kita orang gue dapat dua. Sini. Kenapa lagi? Okey, tu Hijau, emerald green. Hijau emerald green. Terima kasih. Okay, bye-bye. Kita gerak dulu. Bukan. Sekarang aku nak kali. Satu kali je. Kali je. InsyaAllah. Assalamualaikum. Telur ekor lembu, Ya. 1000 free drinks, Ya. 750 bakul makanan, Ya. RM100,000 Tu cuma. Yes. RM20,000 untuk laptop. worth of laptop. Ya. Laptop. Ya. Bukan RM20,000 laptop ya, RM20,000 worth of laptop. Worth of laptop. Dia total 15 laptop. Satu laptop dan RM1,500. Betul. Worth of laptop, betul. Pamelan lembu tu. Betul? Bella je sedang busy edit video atau dia tengah busy menggalau di tepi Menggalau. laut Barat Jawa. Bella okey? Ha. Ya sampai. Asam pedas dia dah sampai. Terima kasih. Ni ikan apa? Ini merah. Ni merah, ni mana ni? Merah pula. Itu ikan ni. Hello Ana, hi. Okay, that. Kita mandikan ikan dulu. Mandikan dengan kari. Kenapa tak duduk sebelah? YB tak nak. So tak apalah. Ha. Padahal tadi dia nak duduk dekat meja lain tu. Sabar je lah. Astaghfirullahalazim. Tak adalah. Cikgu Ana. Ikan pun perlu dimandikan dulu. Ikan merah. Saya tak makan, saya teman je. Kenapa tak makan? Saya diet. Tadi makan okey. Tak apalah, dah makan dah tadi. Janganlah macam tu, kena makan juga. Mana? Kalau tak nak macam mana? Kalau tak nak? Saya suap kan. Ya. Tengok Bella ada bawa pandangan yang Luar sudah. tak boleh tengok saya. Macam nak makan macam ni, ya Allah. Tak apa ni, terima kasih. Terima kasih. Astagfirullahalazim, ya Allah. Sini sana kak. Saya tak. Harus suapkan kak.
So ada orang cakap saya berisi. Siapa yang cakap? Siapa yang cakap? Dia pandang Neil. Neil, dia kan bila dia belikan Bella seluar dia akan gelak-gelak. Kak Long, dia belikan Kak Long saiz 34 Saiz 32 bukan Kak Long dah, Kak Long tak muat dah. Buka hati je. Pasal bila klien minta my measurement, cakap ni forward je. Forward? Yelah. Itu yang hari tu tau yang pakai dress kuning. Kenapa? Are you sure? Dia cetuk. So apa maksud dia? Apa makna dia? Tadi pun dia bagi tahu ni. Nanti I bagi measurement baru. Sumpah lah. Tadi kan dia cakap. Neil serangan Neil dia sangat halus tau. Tapi like Bella's mum dia bukan halus, dia macam buk, dia menusuk kalbu. Terus sedih. Makanya dia dapat ni makanan saya. Tak, nanti cuba try magic. Itu balik. Sama ke tak? Ini makanan Bella selepas dia merajuk. Tak, Bella apa share dengan Mi. Okay. Share with me. Tak. Tapi kasih sudu gafu. Tunjuk apa? Terima kasih. Nak nasi lagi ada? Tak payah. Aku share dengan Bella. Nanti sampai ada. Apa dia? Polemik yang satu tinggal? Cepat habis. Tinggal kosong. Dah. Ni akan stand pakai. Apa nama kedai makan ni? Ni kedai makan Mak Ngah kan? Mak Ngah. Ha? Mak Ngau? Mak Ngah. Mak Ngah sebab kalau kedai makan Maksu kat KL. Maksu kat KL. Yang murah. Kata harga Hai. Orang kata tahu nama kedai ni apa? Kedai suap. Asam pedas suap. Hai. dia pilih I lagi tahu. might add to cart je. Sekejap. Betul ke dia minta 3 With the support of Dia Tilai. tekan. So this collaboration is with Tilai, Primavera and PTDI. Sahaja kan? Sayur you okay kan? Sayur ni. Okay. Ni apa? Thailand. Yes. Ni kobis. Semua jenis sayur boleh. Boleh makan cuma kurangkan nasi. Jangan sampai tak makan. Dah. Tapi jadi kita nak rumah ni dekat 20 km. 20 je. Semalam Bella dah buat 20 km tau kat Putrajaya. Hari ni? Hari ni dia akan buat 200 km. Balik KL terus. Tapi memang orang biasa tau. Dia mula berbasikal daripada KL ke Muar satu hari. Nanti bila Bella dah mampu kita pergi sama-sama. Wah. Dia bukannya non-stop, dia akan berhenti. Kalau tempat dia guna jalan kampung cantik. Lepas tu dia berhenti makan. Itu ada dalam Bakar makan. Boleh nak. Saya jadi lalat. Apa dia jadi lalat? Selamat Hari Raya. Cakap Bella merajuk ke tak tu? Tak, Bella tengah edit video. Aku tak tahu video apa tu tengah edit. Video untuk YB Set Sadi. Bella ni dia workaholic. Dia sambil makan, sambil bekerja. Sambil tidur pun dia fikir pasal kerja. Kalau fikir pasal you kan. Selamat Hari Raya kepada semua. Oh, dia kata Bella pakai basikal yang 4 roda. Semalam tak je dia bawa basikal yang road bike yang sebenar. Bawa dengan laju nak tinggalkan saya walaupun saya guna basikal kecil je. Hari ni pun saya guna basikal kecil. Tak basikal ni. Ni kenapa tak nak basikal ni? You dah judge Bella. Kena lah senang dengan ni kan. Diam lah. Diam ni. You serang Bella, you serang saya. Siapa? Nil habis Adalah. you. Ini relax kita kawan. Kesian dia. Ni dah lah ni. Ada video yang masa lampau. Ni dah tengok ke belum? Belum tunjuk ni lagi. Okay, terpaksa tunjuk sebelum makan. Kalau tak rasa macam ya. Nak korang tengok pemandangan lah sini.
Siapa ni? Saya drag ke? Mana? Saya drag ke? Nanti kalau berisi. Tengah masuk air. Masuk air jadilah macam ni. T-Life free dekat mana? Tadi kita dah agihkan 2 kotak yang ada 400 cawan T-Life. Kenapa? Ada apa? Ya Allah, ada kucing lah, tengok. Ada orang takut kucing. Oh, ni dua-dua yang takut kucing. Miau. Apa tu? Ni. Tak baiknya. Janganlah. Marah. Memang. Janganlah. Kucing dia tak kacau pun. Ya Allah. Dia tak... Masalah manusia takut kucing. Miau. Miau. Sejuk ke gaduh? Okay, minta maaf kawan-kawan. Kita ada orang takut kucing. Okay lah, kita wrap up sebab kita nak makan kan. Saya cuba nak tunjuk korang tempat baru lah. Ini adalah Medan Selera, Medan Rakyat Parit Jawa yang baru. Yang betul-betul terletak di depan pantai Parit Jawa. So sebelum ni saya selalu makan dekat Asam Pedas Pak Daud yang sekarang sudah dipindahkan ke sini. Di sebelah Asam Pedas Pak Daud ada Asam Pedas Mak Ngah yang sedang kita makan pada hari ini. Muar memang terkenal dengan asam pedasnya. Sebab tu Bella datang pun dia makan asam pedas walaupun dia tidak suka ikan atau kurang minat ikan. Ikan yang minat saya. Ikan yang minat. Berapa banyak ikan? Ya, anak ikan atau ikan? Tengok, dia terdiam. Dia tak boleh jawab. Dia tidak boleh jawab. Dia tak ada banyak ikan. Ada satu ikan kat Muar. Ikan kat Muar? Ikan mana tu? Depan saya. Saya telah dijadikan ikan. Saya tak tahu jadi anak ikan ke abang ikan ke ayah ikan. Astaghfirullahaladzim. Korang kita memang main-main je tau. Korang jangan. Korang tengok semua gelak je. Korang raya tak? Raya kan? Janji saya tidak digoreng macam ni lah. Kamu ikan special. Ikan special lah. Wow. Okay, kawan-kawan, kami nak makan. Selepas ni kita akan teruskan misi ke di mana? Bandar. Lepas ni kita bandar pula lagi untuk korbankan 5 lagi ekor. Secara total 10 ekor lembu. Sebab ikan nak makan ikan. Ikan nak makan. Ya, sebab kita akan sumbangkan daging lembu ke lebih 1,000 keluarga. Alhamdulillah. Thanks to Bella as well. Bella. Sama-sama. Thank you, Aibi. Bella je buat baik tangan kiri. Buat baik tangan kanan tak tahu. Tangan kanan kacau Aibi. Ha? Dia dah masuk air dah. Take care semua. Kita jumpa nanti selepas ni. Assalamualaikum. Sekali dia gaji ulang video semua ni. Aku macam aku buat sabar je kita gambar sini paling banyak ni belum. Tu ada boleh. Tak ada masalah. Ni kita dekat Parit Koma. Dia dah sampai ada stiker dah. Dia tadi Bella kata dia nak tolong lapas kan ni? Ya ke? Selamat dia jahit tak balik ke awak? Sabar. Tak, dia bukan Bella, dia Hana. Bagus, pandang. Saya tak lagi nak scam kan? Awak-awak tak nak scam. Bila lagi YB? Hai, insyaAllah. Nampak. YB kita Tadi start tu apa? Tadi kita tak semula post tengah. Awak berapa orang?
Banyak kalau 5 lembu. Ramai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tahun je. Daripada dulu 2018 lagi. 1, 2, 3. Wan tak ada tolong sekali Wan. Wan. Belum mak ni. Dia nak tolong ambil tulang yang daging. Tolong ambil je mana boleh. Kat sana berapa cepat selesaikan tau. Sap. Ni macam mana nak pergi kan kita orang akan datang sini. Dari sini nak ada nama-nama ni tadi. Syok. Nanti nak kasih orang kampung je. Jangan tak apa ni sebab satu batang kata siapa yang bagi kat sini bagi kat sini je. Siapa tak ada rumah. Kita tak payah biar. Sebanding berbanding Kalau dia dah terima dia ambil kunjung. bagus lah kau pandai. Kita bagi mana komplit lah. Dah tekol lembu dia Tak ada. dia dah tekol lembu dia komplit semua. Dengan hati, dengan jantung. Yang buat ni memang pandai. Memang pandai. Okey. Tahun depan kita kena buat kelas korban bagi semua pegawai pusat khidmat parlimen. Aku semelih pun boleh tadi. Ya ke boleh? Boleh. Tak sembelih ayam pun tak boleh. Cantik sikit. Kita ajar sembelih ayam kat sekolah agama. Mungkin dia 3 kilo. Kita bagi 3 kilo. Ada tukang sponsor tu. 500 sampai puluh naik macam. Kalau jadi. Tak bagi salam dekat makcik. Tak payahlah biar orang ambil tak payah. Ni sebab dah ingat datang masih nak dahulu macam ni kasih je lah. Dia selalu apa kan jadi dekat apa? Kepala. Kepala Kalau ada orang minta dia yang uruskan lah. Ini Azim tak kepala ni, kita simpan. Azim nak lidah. Azim nak. Kita simpan dia. Apa orang buat dengan kepala lembu? Masak sup lah. Masak sup. Sup boleh daripada otak dia, lidah dia. Daging dia banyak tu dekat Sebab ada tungku. daging tu kalau kata tak 2 kilo. Tapi susah kan? Apa kalau Susah sikit lah. Nak ngejakan dia tu lah. Yang rajin lah. kucing-kucing tidak takut dah tengok. Dengan kucing-kucing Tengok orang lapar tadi apa. Aku tengok. Oh, dia tengok je? Dia tengok. Trauma ke kucing semua? Tak. Tapi tak ada trauma, dia tidur selesa. Kucing tengok dia nak. Itulah, dia terlalu selesa dia tidur macam tu. Padahal lapar kat sini tadi. ni Bella ni nampak. Ni satu sana. Boleh, jom. Jom. Sini. Okey. Siapa mana? Betul ni Bella. Okey. Terima kasih. Ni boleh. Hai. Kak Dahi. Apa Kak Dahi Bella macam bata. Kak Dahi okey. Cantik Bella kat mana? Anak datang dari sini tengok je. Jom. Pergi masuk. Foto kan? Tekan dekat foto. Mana kan nampak terang. Jom, kita ambil satu gambar. Kau ambil di sini. Ramai. Jom, kita ambil ramai. Abang masuk. Orang tu ambil dari sini. Jack, tolong Jack. Jom. Telefon. Saya ambil gambar sini. Ya Allah, suruh Jack ambil gambar je dia buat. Sini. Sini batal balik. Masuk. Boleh, ramai. Batal. Kalau nanti Syukri ambil dia hantar gambar kat sini. Buat 0.5 Syukri. Supaya semua masuk. Nah. Apalah kau dah. Ni boleh belakang cerita tau. Budak kepala budak. Boleh tangkap. Okey. Kiraan 1, 2, 3. Adik mini love baby.
Yes. Okey. Jap, tegak pula. Kita bagi tegak pula. Okey. Sekali ya patut macam kau ni. Tak payah. Dah dekat mama lah. Ambil kan? Ambil gambar tu. Ambil boleh. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Okey, selamat. Apa? Oh, dia nak lari pergi makan lembu mentah ke dia ni? Terima kasih. Ami masih ada. Ni tepi. Dia dah start dah tepi dia. Makan lembu mentah. Sini tau. QC. Dia ni banyak makan dia ni, banyak makan. Jangan balik. Ya, tunggu ni. Itulah. Apa dia? Tu, jaga YB. QC dulu setiap tempat. Saya YB tak makan pun, YB makan lebih. Sebab tu lah. Dia selamat. Dia tak makan. Pegang betul lah dia ni. Encik makan sungguh dia. Ni minum air pula. Allah. Encik setiap perhentian Allah dia minum air. Macam tu sekali. Selamat. Jom. Connect. Bagi je lah Jack menang. Bagi je lah. Ya. Depan ni. Bang. Ada bukan? Minum. Dah. Kita ambil dah. Kena bayar tu. Kena bayar. Bayar nak gambar. Amazing. Avatar. Comel. Inilah Thanos. Astaghfirullahaladzim. Thanos perempuan. Thanos cantik. Thanos cantik. Cuma lagi satu je tadi. Oh, Lima tu dia, cukup. 5 tu mungkin ada kat mana? Banyak bintang merah. Inilah bintang di hati YB. Kenapa duduk tengah panas? Kerana ada yang mencairkan. Oh, ada yang menyejukkan. Ada yang menyejukkan dan mencairkan. Saya nak biar saya peluk dapat glory. Itu bukan glory, itu nak Sunburn. Itu sunburn. Kipas. Ni kipas Bella. Dia kata. Nak tak nak pergi dia. Apa ni? Dia nak gambar dia budak kecil di sini. Masya Dia Allah. budak kecil sini. Sweet kan? Di mana? Dia dari tadi tunggu. Kak Bella. Sini. Nampak tak? Gambar budak kecil. Alhamdulillah lah. Kak Bella lah baru form 3. Langkah lejut. Ambil gambar. Kita ambil gambar. Ambil itu. Ini hari tu ni. Gambar. Selamat dah QC. Masalahnya UQC tu lebih daripada YB makan. Apa yang sangat tu? Sini dia nak sikit. Ada okey. Nangka pun nak QC penat. Jack kau makan lagi Jack, orang cakap. Terima kasih. Baru nak makan hari ni. Jack dia tunggu lontong, nak makan lontong kat KL. Dia tunggu nak makan lontong. Dia tunggu nak makan lontong, dia nak tunggu nak makan laksa. Kan Jack? Jack makan jackfruit dia kata. Nanti gemuk makan je tak apa, dia jogging hari-hari. Jack kena banyak exercise lah. Sorry. Jack kena banyak exercise. Jom. Boleh tak? Mana ni? Betul selamat. Jackfruit. Jack makan jackfruit apa? Panas lah. Tepi. Nak ambil gambar siapa ni? Ni Bella. Kenapa? Ambil gambar daripada belakang. Banyak komplain lah dia ni. Sekejap bang. Tak QC hari tu. Jack lapar sangat ni. Ya. Tadi orang makan nasi tak nak makan nasi. Kami tak makan ke? Dah makan tadi. Asam pedas. Jom. Sebelum tu rumah plastik habis. Tinggal kat orang kampung sikit. Dia ni jackfruit ni kan.
Ome. Okey, jumpa lagi nanti. Okey. Syukur lama lama kau dah. Kamu tak jumpa kau lama. Kau letak kau ngenak. Tak apa, aku ambil sikit. Sekejap. Ami tepi sekali Ami. Okey. Ami kan tepi juga. Tengok perangai dia. Buat apa? You buang sampah rata-rata ke? Biji kena buang. Mana ada orang telan biji? Buang rata sampah je dia buat perangai kampung orang ni kan. Mira kedai saya kat mana? Mak Su cantik. Mak Su cantik kan? Saya nak perkenalkan shoot saya nak promote tapi tak boleh. Ada kahwin. Tapi saya nak promotekan kebaikan dia. Jangan cerita, malu. Apalah, jadi baik, best. Kan, betul tak? Betul. Kenapa nak malu-malu? Malu baik. kita malu ni orang. Baik, sopan, sayang isteri. Alhamdulillah. Setia. Siapa tak sayang Jogging? Ada. Belum masa pula nak jogging. Oh tak. Tak. Jangan cerita. Jogging aduh senak perut. Tukar topik. Ami tak ada jogging orang sebab Ami sayang lemak-lemak Ami. Sebab Ami dah menternak lama dah lemak-lemak ni. Kita bagi balik dekat Jack Angai dah. Boleh keluar kat ni. Jangan keluar sana pula. Okey dah. Ambil balik. Dah selamat. Kita kisi. Halo, bye-bye. Jumpa lagi. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share.